Okay guys, yang hari ni semalam tadi saya ada beli ikan baru semalam. Tapi semalam saya tak ada nak buat video. Jadi kau nak tengok tak ikan baru saya ikan apa? Jadi saya akan sauk tu. Tak nampak sangat sebab dia gelap. Saya ada ikan patin. Tu ikan patin tu agak besar guys. Jadi saya nak sauk untuk tunjuk kat korang. Ya guys. Okey, tapi saya macam malas sauk lah sebab dia akan menyebabkan ikan ni tak makan. Bila kita baru tangkap tu, ikan tu dia takkan makan guys. Jadi kita bagi makan ikan ni dengan pelet. Terus banyak ni. Ni saya dah lama tak bagi ni. Saya pula ada ikan patin ni, dia akan makan juga guys. Pelet-pelet macam ni. Ni sekejap Okay, kita try bagi sikit je dulu ni. Ni. Tu. Tu ada saya beli toman belang anak dia. Okay, jadi ikan memang tak makan sangat floating pellet. Kebanyakan daripada ikan saya memang makan pellet tenggelam. Oh, tu shit sat. Tilapia saya dah makin membesar. Sebab dia makan, sebab dia juga makan ni. Tilapia saya sangat banyak yang makan ni. Singki pellet. Pellet yang tenggelam lah maksudnya. Jadi dia cepat besar dalam 20 hari. Itu dalam tak sampai sangat beberapa cm. Dia dah ada yang dah cecah 5 cm. Ada yang dah 5. Ni saya nak makan ikan patin pula. Ikan patin ni sebenarnya dia akan makan juga guys. Sikit pellet. Cuma dia taklah terlalu makan sangat. Jadi okay, jadi nak bagi makan ikan patin. Okay, ni dia guys. Sebenarnya ikan tilapia lah yang akan bagi habis dulu ni. Jadi saya pun ada beli anak ikan keluh. Okay, tapi jangan risau guys. Floating pellet ni walaupun korang tak nampak sangat tetapi memang akan ada ikan makan. Antaranya ikan tilapia saya pun makan jugalah. Ikan patin saya pun kadang-kadang dia akan makan juga. Walaupun sehari dia duduk. Saya beli ni saya paling besar ni. Anak patin yang agak besar. Sama besar macam ikan koi. Jadi tilapia saya pun memang dah 3 bulan mungkin dah membesar sangat lah. Tu. Dah 3 bulan mungkin dah akan mencapai 15 cm macam tu. Sebab saya bagi makan cukup ni. Makan cukup dan air pun saya kadang-kadang saya jaga juga. Walaupun kadang tu ada hal kadang tak boleh bagi makan pun, tapi ikan ni memang agak tahan lah. Ikan koi pun saya ingatkan dia akan mudah mati. Tapi rupanya tak guys. Tengok ikan patin makan. Ikan koi pun dia senang dia ajar makan pellet sinking juga. Saya bagi korang tengok kat sini guys. Okay. Sebenarnya kat sini ada anak toman belang tau. Dia dah menyorok dah. Jadi anak tilapia saya memang ni anak toman belang. Ni saya beli baru ni. Tapi dia dah agak lincah. Okay, ni patin. Patin ni dia memang akan makan guys. Selalunya dia akan makan benda yang tenggelam lah. Keharuan tak tahulah saya nak bagi makan apa dulu. Sebab dia pun nampak macam
Nak makan. Okay, ni ikan talapia saya tengah makan protein pellet guys. Ni ikan haruan saya ni, saya takut-takut anak talapia juga dia sambal ni. Okay, ni kelah hijau guys. Ini dia nama dia kelah hijau. Tapi sebenarnya tak ada. Sebenarnya dalam Malaysia ni tak ada sangat pun kelah hijau ke kelah biru ke, dia tetap spesies sama, iaitu Tor tamra. Kalau ada spesies lain tu maksudnya datang lah tu. Okay, inilah kegiatan dia orang. Kalau saya tak datang, dia orang makan duduk santai sikit. Kadang-kadang ada ni ikan talapia memang dia akan makan protein pellet yang agak besar. Ni ukuran-ukuran yang dah sangat besar, dia agak besar sikit ni untuk anak talapia. Tu anak batin. Tengok kegiatan dia akan buat apa. Tengok anak batin. Ni ikan koi. Ikan koi bukan makan juga pellet kadang. Tapi tak boleh nak ajar lagi ikan keluar ni makan pellet. Tu payah juga. Itu memang satu perkara yang susah juga sebab ikan-ikan macam ni tak makan sangat pellet. Ni keluar hijau. Jadi abang Musa tak tahulah ikan keluar tu dia boleh. Tak tahulah ikan keluar tu nanti dia boleh ke tak hidup lama. Sebab ikan keluar ni ialah sejenis ikan yang orang kata duduk kat tempat yang berarus deras. Jadi kalau nak kata dia tahan lama tu tak tahulah. Tapi mungkin lah dia boleh tahan lama sebab dia dah adapt. Sebab mungkin dia akan adapt dengan adaptasi dengan tempat tu. Jadi sepatutnya saya kena beli ada aquarium tapi dah ada kolam, tapi dah ada kolam. Ibu aquarium saya ni, tank saya ni apa nama, dah teruk sangat tu, bocor kat bawah tu. Semalam kalau nak kata hujan tu taklah, tapi setiap kali hujan dia akan penuh lepas ni. 2, 3, 4 minit je dia akan turun balik. Dia kata memang dah bocor teruk dah ni. Okay, dah kegiatan diorang. Kalau korang yang macam tertanya-tanya anak kuro-kuro saya tu kat mana, kuro saya tu kat sini guys. Tu jadi kalau ago ni saya tak bubuh makanan dia sejak guys. Okay, makanan ikan lagu pun macam makin sikit je guys. Kita bubuh seadanya je lah. Okay, kita bubuh sini. So je ikan makan datang lah. Tapi ikan lagu saya ni dia lebih suka makanan ikan yang besar sebab senang nampak. Jadi macam ni lah. Tu ikan lagu saya. Saya ada bela 2 dah ni. Tu 1. Dia terapung di permukaan. Ikan lagu ni antara ikan yang senang nak ajak makan lah. Maksudnya sehari tu kita beli, lepas tu sehari tu kita letak pellet, memang dia akan makan. Yang kedua, ikan talapia memang sangat senang nak ajak dia makan pellet guys. Yang payah ni dalam beberapa hari juga dia kena adapt bahawa dia tu ialah
Harwan. Lepas tu kat Oscar siapa lama juga nak ajar dia makan. Ni anak Toman Bunga. Tu jadi bagus kita buat tempat-tempat macam ni. Ini kau tengok secara dekat. Ni lagu saya ada 2. Awak tak takut pun. Ni saya beli kat pasar malam ni naknya. Saya ingatkan pasal saya tak harap pun dia hidup lama. Tapi dia boleh bertahan pula kan. Jadi tak apalah, belum je lah. Ni pula saya beli kat kedai lain. Saya beli kat kedai ikan, kedai haiwan peliharaan. Jadi saya beli lah. Saya nak beli makan ikan laga, tapi terbeli juga seekor ni. Laga betina. Ini kabatin. Jadi apa-apa maklumat lagi nanti saya akan update kat korang. Jadi jangan lupa tekan butang subscribe dan komen yang baik-baik je, dan like kalau boleh. Jadi insyaAllah akan dapat pahala lah, sebab korang membantu saya memberikan ilmu yang bermanfaat dan membuat konten yang menghiburkan korang. Mungkin sesetengah orang tak suka dengan konten saya. Tapi kalau yang tak suka tu janganlah tiba-tiba komen kata dia ni konten macam apa ke. Tu boleh menjatuhkan reputasi saya punya video lah. Jadi tu tengah makan. Jadi itu saja untuk video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.